Mu tahu kau belok dia aku lari gini. Ni. Ini aku. Aku introvert. Introvert ni jenis tak cakap banyak. Bukan sombong. Tapi inilah penyakit kita orang. Cuba korang tengok kawan di sebelah aku ni. Dia ni extrovert. Memang cakap banyak. Memang rasa nak lempang rasanya. Senang mana nak lawan MU. Oh tu, ni. Oh ni kat belakang ni nak nampak bangunan baru belakang tu. Banyak. Oh tu minyak tu. Kedai belakang ni. Rumah dia duduk bawah simen tu. Dah apa? Oh ni minyak tu. Oh ni. Kamar dia baru nak buat tu. Siap belakang tu. Tepat-tepat tu. Jaga ti rambut. Aku nak ikan dah sekejap. Oh tu lah hok makan tu kedai tu nasi ayam sedap. Oi, aku nak ikan dah kejap. Oh dah gigi lah. Oh tu makan tu nasi ayam kedai. Mau chicken. Kesal pulak aku makan Maggi tadi. Padahal mak aku masuk dalam rumah. Mesti mak aku terasa. Mana tanda? Oh, situ ada tanda. Tapi ada orang jaga lah. Okey. Ayat gini. Bang, saya nak pinjam tanda boleh? 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 Tukur. Tet para pet. Tukur. Tet. Tukur. Tet. Tukur. Cara aveto te potete dare io li dico para le potete para di cavolo che ieri cavoli no con la tunati boreal le chico palacata che buka medalla yang si palacata sia bermiko palio no pase amblia pakai me suete you pakai Unstoppable. Bang, nak pinjam tanda. Unstoppable. Bang, nak pinjam tanda boleh? Bang, nak pinjam tanda boleh? Bang, nak pinjam abang boleh? Ai. Unstoppable.